Ada orang tanya saya, kalau nak beli kereta, full loan lagi baik ke ataupun letak 10% down payment lagi baik? Kalau tanya saya, sejujurnya saya akan cakap letak 10% down payment lagi baik. Sebab bila korang letak 10% down payment, peluang untuk korang dapatkan loan approval tu lagi cerah, lagi mudah. Okey, sebab jumlah pinjaman korang dengan bank tu rendah. Lagi satu, kebaikan bila korang letak 10% down payment ni, dia punya interest rate lagi rendah berbanding kalau korang letak sebagai full loan. Okey? Tapi kalau korang nak beli full loan pun tak ada masalah. Tak ada masalah pun, tak ada dosa pun. Sebab kalau korang nak beli full loan ni, korang punya gaji tu mestilah hit minimum requirement. Okey, sebagai contoh, macam dekat belakang saya ni, X70 gaji bersih minimum cuma serendah RM3,000 gaji bersih, barulah korang boleh buat full loan tanpa penjamin, tanpa duit muka. Okay? X70 sekarang dengan awal potong KL rebate sebanyak RM8,000. Kalau korang sedia dekat tempat lain, diorang cuma bagi korang sebanyak RM7,000 je. Tapi kalau dengan awal potong KL, korang dapat ekstra RM1,000 sebab ini adalah promo saya untuk bulan ni. Okay? X70 ni kereta SUV segmen C paling berbaloi. Kalau korang ada family yang lebih daripada 3 orang anak, saya sangat rekomendasikan korang untuk ambil X70 berbanding dengan X50. Saya cover seluruh semenanjung Malaysia, beli kereta dengan awal, tanpa penjamin, tanpa duit muka, awal mudahkan customer dapat kereta impian.